Hello guys, hari ni kita akan masak ikan bilis petai pedas, sayur kubis masak lemak yang sangat sedap dan juga ayam goreng. Sangat sedap. Mantap. Mula-mula masak nasi. Jangan lupa tekan. Kemudian kita goreng ayam, letak garam dan juga kunyit. Bila ayam dah nak masak, kita boleh letak bawang besar. Okey, ayam goreng is done. Next, kita akan goreng ikan bilis. Ni untuk buat ikan bilis petai pedas. Goreng ikan bilis, angkat dan ketepikan. Okey. Next, sediakan bahan-bahan untuk tumis ikan bilis tadi. Bawang putih, lada merah dan juga lada hijau. Masakkan dekat atas minyak yang panas. Buka api besar. Okey, masak sehingga bawang dan lada layulah. Kemudian boleh masukkan petai dan juga bawang besar. Kacau-kacau sehingga bawang tu masak dan layu. Kemudian boleh tambahkan sedikit garam dan sebut perasa lah. Garam sikit je sebab ikan bilis dah masin. And ketepikan biar dia sejuk. Bila dah sejuk boleh gaul-gaul. Gaul-gaul sehingga sebati. Okay, ikan bilis pedas is done. Next kita akan buat sayur masak lemak putih. Okay, masukkan bawang merah kecil, ikan bilis dan juga carrot. Biarkan mendidih dan carrot lembut. Kemudian masukkan kubis. Biarkan menggelegak seketika. Okey. Masukkan cube patis ayam dan masukkan santan kotak. Santan kotak ni kita akan tambah sedikit air lah, kocok-kocok dalam kotak sebab tak nak terlampau pekat kan. So, kacau-kacau. Buka api sederhana. Kena kacau sebab kita tak nak bagi santan tu berketul. Okey, masukkan sedikit aja black pepper dan juga sedikit garam. Okey, makan tengah hari kita is done. Korang kena try resipi ni sebab sangat cepat untuk dibuat, mudah dan sangat sedap. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, share and subscribe to my YouTube channel. Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum.